Guys, rugi sebenarnya kalau korang masih berjimat cermat duduk dalam gelap semata untuk jimat bel elektrik. Sebab sekarang dah ada lampu yang tak pakai bel elektrik rumah tau. Lampu yang pakai solar sahaja. Lampu ni waktu siang dia akan cas dengan automatik. Bila malam pula dia akan nyala dengan automatik juga. Korang tak payah nak buka tutup dia punya switch. Ngam kalau korang dekat luar. Bila waktu malam je tak payah nak balik rumah semata untuk buka tutup switch. Lampu ni dia akan nyala dengan sendiri. Dan yang lagi penting, korang boleh pasang lampu ni dekat sekeliling rumah tanpa perlu risau bil tinggi. Dia cas guna cahaya matahari saja. Lampu solar guys, kalau yang moden ni lampu yang sesuai untuk korang letak dekat tepi jalan. Kalau korang letak dekat tiang lampu memang sangat ngam sebab dia bagi bracket putih macam ni. Mudah untuk gantung dekat tiang lampu, korang boleh cerahkan jalan masuk rumah korang. Tapi kalau korang nak letak dekat dinding rumah pun boleh, korang boleh gantung je macam ni. Yang ni saya letak dekat beam macam ni. Waktu malam cahaya dia ni memang cerah tau. Korang boleh tengok kawasan luas macam ni tetap dia boleh cover. Dan yang paling best, bila saya tinggal rumah, saya tak perlu nak risau untuk buka tutup switch. Saya biar je lampu ni nyala tau. Lampu ni bila dia detect keadaan gelap, dia akan terus nyala dengan automatik. Jadi saya boleh tinggal rumah berhari-hari tanpa perlu risau untuk balik buka tutup switch. Kalau yang moden ni, kalau korang nak pakai sensor, dia akan detect benda bergerak tau sebab dia ada sensor dekat bahagian situ. Bila ada benda bergerak dekat bahagian bawah, dari malap dia akan terus nyala kepada paling terang. Kalau korang nak pasang untuk detect benda bergerak dekat belakang rumah, memangnya pakai sensor macam ni. Lampu ni dia boleh nyala dari maghrib sampai subuh dengan selamba. Jadi korang boleh pasang je lampu ni terus. Tak payah nak risau lampu ni malap semua. Jadi kalau korang nak cari lampu solar yang boleh jimat bel elektrik, nak rumah cerah hari-hari, pakai lampu macam ni baru baloi. Korang boleh check lampu ni dekat link video. Korang kena grab sekarang guys.